Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran Cahaya Inspirasi menyinari hidup dengan ilmu dan iman. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak video bermanfaat. Dalam video ini, kita akan mendalami beberapa poin menarik daripada kuliah Ustaz Azhar Idrus tentang kelebihan hari Jumaat, maksud solat dan sembahyang, penggunaan bahasa Arab dalam hidup kita, serta hukum fardu ain dan kifayah. Jom kita mulai dengan poin yang pertama. Poin nombor 1, kelebihan hari Jumaat. Pertama, jom kita dengar apa kata Ustaz Azhar Idrus tentang keistimewaan hari Jumaat. Bos besar sekali. CEO okey, macam JKK Jumaat tu. Kenapa Jumaat ni jadi tok ngulu? Kerana hari ini hari yang sangat besar hari Jumaat. Esoklah. Apa dia? Allah jadikan Nabi Adam. Nabi Adam Allah jadi hari Jumaat. Mula hari benda. Hari? Siapa gabung? Siapa gabung? Ada apa dah? Boleh lah tu, bang. Nabi Adam tonyang kita, bang. Lahir hari Jumaat. Allah buat dia hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, Nabi cerita. Pada hari Jumaat dibuat Nabi Adam. Nabi Adam tonyang kita lah, bang. Kita ni anak beranak tak? Anak beranak. Satu bumi ni kalau nama manusia anak beranak. Tuhan mereka rambut kuning macam batang nyapu. Anak beranak kita tu, bang. Donald Trump. Anak beranak tak? Anak beranak tu, bang. Tonyang sama Nabi Adam, tapi dah dia kaya jadi gong. Bang, dia tak kenal ke? Dah. Presiden Rusia tu, Putin botol susu, anak beranak orang Kelantan. Tahu tak? Kena kau mana tu? Kena kau Tok Adam. Antum min Adam. Kamu daripada Nabi Adam. Dan lebihnya banyak lagi lah. Hari Jumaat ni hari berlakunya kiamat. Tu hebat. Nampak? Nabi kata binatang ni, binatang lah bukan orang. Setiap kali sehari sebelum Jumaat, pagi sebelum garik, petang sebelum masuk garik Jumaat, berdoa kepada Allah. Nawak binatang. Kenapa? Takut ke hari Jumaat. Binatang takut. Kenapa? Kerana dia takut esok Jumaat tu kiamat. Binatang takut. Bila hari Jumaat takut. Takut kiamat. Tadi kita dengar sendiri kupasan Ustaz tentang betapa mulianya hari Jumaat. Hari Jumaat bukan sekadar hari biasa. Ia hari penciptaan Nabi Adam dan hari kiamat. Bahkan binatang pun takut hari Jumaat kerana ia hari yang dijanjikan besar dalam Islam. Sekarang kita beralih ke poin kedua, berkaitan asal-usul perkataan solat dan sembahyang. Mari kita dengar penjelasan Ustaz. Solat itu Nabi sebut, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Kalau orang tanya kita apa makna solat, ambil yang dalam hadis. Arti solat beberapa percakapan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diselesaikan dengan memberi salam. Itulah solat namanya. Dia apa Melayu panggil sembahyang? Kerana tujuan solat itu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka diringkasnya menjadi sembah yang Maha Esa. Asal sembahyang, sembah yang Maha. Itulah penjelasan Ustaz tentang istilah yang sering kita guna, solat dan sembahyang. Solat berasal daripada perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sembahyang pula menunjukkan kita menyembah Tuhan yang Maha Esa. Gabungan unsur kepercayaan dan bahasa. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana bahasa Arab menjadi sebahagian daripada budaya Melayu kita. Ustaz akan jelaskan. Illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar yang berhak disembah melainkan Allah. Tu. Maka dia kata sini tidaklah wajib sembahyang Jumaat, melainkan cukup syaratnya. Dan ataupun makna sembahyang Jumaat ini fardu ain. Jumaat tu apa? Jumaat ni nama-nama hari. Kita ni menggunakan 7 nama daripada bahasa Arab. Dan kan kita orang Melayu. Kenapa kita guna bahasa Arab? Itulah kelebihan ulama-ulama Melayu dulu. Banyak mengambil perkataan-perkataan Arab, dimasukkan dalam percakapan, perbualan, persuratan orang Melayu, supaya kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kerana Quran itu bahasa Arab. Lepas tu banyak
dalam percakapan kita tulis kataan kita daripada muka buku bertulis daripada atas ke bawah atau A4 penuh kertas A4, kita akan jumpa beberapa kataan Arab yang sudah dimelayukan. Kenapa? Itulah kerja ulama-ulama dulu buat masuk kalimah-kalimah Arab. Jadi benda tu biasa dalam cakapan Melayu kerana Arab itu bahasa Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami, kata Allah, kami turunkan Quran itu. Menarik kan? Ustaz tunjukkan bagaimana ulama Melayu dahulu gunakan bahasa Arab untuk dekatkan masyarakat dengan Al-Quran. Kita dapat lihat pengaruh ini dalam percakapan harian, nama hari, istilah ibadah dan banyak lagi. Ini satu usaha dakwah yang sangat bijaksana. Baik, kita masuk ke topik hukum, iaitu hukum solat Jumaat sebagai fardu ain. Mari kita dengarkan dahulu. Jika fardu ain, jika cukup segala syaratnya, syarat semayang Jumaat. Baik, di kabar sini semayang Jumaat itu fardu ain. Bila jika cukup syarat? Jelas bahawa solat Jumaat adalah fardu ain bagi lelaki yang cukup syarat. Solat ini tak boleh ditinggal tanpa uzur. Bila cukup syarat, Islam, baligh, bermukim, maka wajiblah solat Jumaat. Mari kita teruskan dengan poin kelima, bezakan antara fardu ain dan fardu kifayah. Kita bermula semayang Jumaat itu fardu ain. Fardu tu apa? Fardu fi'lihi sawabu kaza ala tarikihi iqabu. Makna fardu itu kalau buat dapat pahala, kalau kita tak buat dapat dosa. Bila dah ada dosa kena bakar. Faham? Itu makna fardu. Pendek cakap, fardu ni benda yang mesti kita buat, tak boleh. Dah. Sebab tu kadang-kadang dikata fardu wudu ialah rukun wudu. Rukun semayang ialah fardu semayang. Nampak? Kadang-kadang fardu itu dia berkhilaf dengan perkara wajib. Nampak macam sama. Nampak? Contoh tamak ninah dalam semayang. Tamak ninah ni wajib tak? Fardu lah. Okay? Kalau kita tak ada tamak ninah, tak sah semayang. Tapi itu pandangan majoriti. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Siapa yang tak tamak ninah, tak sah semayang. Kerana bagi Maliki, Hambali, Syafi'i, tamak ninah adalah fardu. Itulah beza yang kadang-kadang kita keliru. Fardu ain ialah kewajiban individu, seperti solat 5 waktu. Fardu kifayah pula, bila ada wakil yang melaksanakannya, gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Contohnya seperti menjawab salam. Dan akhirnya, kita sampai ke topik terakhir tentang talqin selepas tanam. Apa hukum sebenarnya? Jom kita dengarkan. Baik. Hukum baca talqin ni ada dua. Satu, talqin sebelum mati, qoblal maut. Itu sepakat pak mazhab sunat. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Orang yang dekat dah mati, kita pergi kat telinga dia, la ilaha illallah. Pak mazhab tak ada khilaf, sunat. Okey. Talqin lepas tanam dah, dia ada khilaf. Dua mazhab kata tidak sunat, iaitu Maliki dan Hanafi. Ingat tu. Dua lagi mazhab kata sunat baca talqin, Syafi'i, Hambali. Jadi dah yang nak balau, bodoh pula balau. Dah dalam mazhab Syafi'i dan Hambali sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'ilhu wa la yu'aqabu tariku. Perkara yang diberi pahala siapa yang buat, tapi siapa yang tak buat tidak berdosa. Orang yang baca talqin boleh pahala, tak baca talqin tidak berdosa pun. Jadi, tak perlu berbalah dalam perkara khilaf mazhab. Mazhab Syafi'i dan Hanbali kata sunat, manakala Hanafi dan Maliki tidak. Kita hormati semua pandangan dan elak perbalahan dalam perkara fardu seperti ini. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung perkongsian kali ini. Semoga video ini memberi manfaat dan menambah kefahaman kita terhadap agama. Jangan lupa tekan subscribe, like, tinggalkan komen dan kongsikan kepada sahabat-sahabat lain. Teruskan bersama Cahaya Inspirasi, menyinari hidup anda dengan ilmu dan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.